semua, Assalamualaikum. Nak masak apa Cik Nam hari ni? Jom kita masak spaghetti carbonara, cara autentik orang Itali dan versi halal lagi. Spaghetti ni memang lemak, pekat, berkrim tapi tanpa guna cooking cream pun. Rasa smoky, berlemak dan umami tu kita ambil daripada streaky beef sebagai ganti kepada porchetta. Menu ni mudah aja, tak banyak bahan pun. Teknik pun nampak simple tapi timing tu kena betul. Pasta seeloknya masak al dente, maksudnya tak keras ataupun lembut sangat. Lepas tu kita emulsify telur kuning dengan cheese. Gunakan air rebusan pasta yang panas ataupun boleh kacau atas double boiler supaya masak sempurna dan sos jadi tak berketul, tak muak, licin bersalut elok je. Tabur pula dengan fresh cracked black pepper, memang terbaik. Okey, jom kita mula. Okey, sekarang Cik Nam nak tunjuk dulu streaky beef. Jenama ni biasa senang nak dapat dekat pasaraya. Dia ada bahagian lemak sikit, ada bahagian lean meat sikit. Konsep masak dia sama macam traditional punya version, cuma kita guna alternatif lah, which is streaky beef ni. Cik Nam potong kasar. Yang ni pula untuk menumis, iris nipis 2 ulas bawang putih dan cincang kasar daun parsley. Kalau ada Italian parsley, lagi wangi. Tapi Cik Nam guna English parsley je sebab dah habis. Tipsnya, sebelum cincang tu, korang rendam sekejap dalam air sejuk sebelum kita gunalah, supaya naik balik kesegaran dia. Lepas tu, kita buat campuran telur. Korang pecahkan 2 biji telur, saiz L. Ambil yang kuning aja. Kalau guna telur saiz M, tapi kita nak versi yang lebih creamy kan, tambah je lagi 1 kuning telur. Parut pula dalam 30 gram keju parmesan. Kalau suka boleh campur sikit dengan cheddar, tapi yang asli biasanya guna pecorino. Cuma yang halal tu susah nak dapat dan mahal sikit kot, sebab imported dan macam rare pula kan. Guna parmesan pun dah cukup sedap dah. Campurkan cheese parmesan ni dengan kuning telur, tambah sikit lada hitam dan juga secubit garam. Kacau sampai sebati jadi macam paste tu. Lepas tu ketepikan dulu. Sekarang masa untuk rebus spaghetti. Didihkan lebih kurang 3 ke 4 liter air dalam periuk besar. Bila dah menggelegak mendidih, baru masukkan 1 sudu besar garam. Spaghetti ni ikut berat 160 ke 200 gram dan rebus ikut masa pada pack tu, tapi kita ambil lebih kurang 80% saja daripada masa tu. Kalau 10 minit dia tulis, kita rebus dalam 8 minit aja. Portion ni untuk 2 orang makan ya. Al dente ni tahap pasta tu masih kena lembut dekat luar. Kat dalam kan bila kita gigit masih ada crunch sikit. Dan masa rebus, jangan tambah minyak zaitun. Nanti sos pun susah nak melekat. Panaskan lebih kurang 4 sudu besar minyak zaitun atas api yang sederhana kecil. Lepas tu tumis bawang putih perlahan-lahan sampai naik bau. Minyak tak perlu panas pun. Kena jaga jangan sampai bawang putih tu hangus saja. Lepas tu boleh terus masuk streaky beef tadi. Tumis sambil kacau-kacau sampai keperangan dan keluarlah minyak lemak daripada streaky beef tu. Tu yang bagi rasa smoky. Kita masuk awal sebab nak sama brownie dengan bawang putih. Boleh aja kalau korang nak masak streaky beef ni dulu sampai garing. Lepas tu kita keluarkan dan tumis bawang putih. Tapi Cik Nam ni nak cara mudah aja, sekali harunglah semua bahan. Okey, ni pun dah garing tepi-tepi. Spaghetti pun dah sampai tahap al dente. Air rebusan pasta kita simpan lebih kurang 1 cawan lah untuk masak nanti. Boleh angkat dan terus masukkan dalam kuali.
Kacau. Sekarang ni kunci utama carbonara. Padamkan api dan boleh masukkan bancuhan cheese dengan telur kuning. Lepas tu teruskan kacau atas dapur yang masih panas, tapi tuanglah sikit air rebusan pasta yang masih panas juga. Kacau cepat-cepat ataupun boleh tossing supaya telur tak jadi scrambled egg. Jangan lupa rasa tu seimbangkanlah garam ikut selera. Kalau nak lebih selamat, boleh juga kacau atas wok periuk air rebusan tu, kira bain marie punya style atau double boiler, supaya panas tu lembut aja dan telur kita masak. Gaul-gaul sampai sos tu jadi pekat berkrim. Nampak macam guna krim kan? Walaupun sebenarnya tak guna langsung. Akhir sekali tabur dengan fresh crack lada hitam. Jangan guna yang dah crack setahun tu, tak fresh lah. Cik Nong guna pan yang macam ni, senang nak tossing. Panas daripada pasta dan juga air rebusan tu yang akan masakkan kuning telur perlahan-lahan. Air rebusan pun dah ada kanji, lemak daripada streaky beef tadi, lemak parmesan cheese. Hasilnya sos tu jadi licin dan bersalut cantik je pada spaghetti. Dan ni boleh angkat dan hidangkan dalam pinggan. Untuk hiasan, tabur lagi lada hitam dan juga daun parsley dengan sedikit serbuk parmesan untuk hiasan. Okey, dah siap. Kalau korang rasa kering, tambah je lagi air rebusan pasta. Tu kalau yang suka lebih berkuah lah kan. Parmesan pun boleh tambah lagi. Ingat 3 benda penting Cik Nong nak recap. Pasta ni masak 80% aja atau sampai tahap al dente. Lepas tu padam api sebelum masukkan paste telur dan keju. Dan juga guna air rebusan pasta dan juga heat yang lembut aja untuk emulsify sos ni sampai jadi berkrim dan bersalut cantik aja. Makan panas-panas ni memang cukup terbaik. Macam makan kat restoran mahal tau level dia. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!